Guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. Kali ni aku berada dekat Temu guys. Temu. Aku sebenarnya tadi dah datang pukul 11 macam tu. Sekarang pukul 1 tu baru lepas siap pasang kemah. Kau guys, panas. Rasa macam nak give up je camping, tapi tak boleh, kita kena teruskan hobi ni. Lagi satu, aku jual benda-benda macam ni. So nak tak nak kita kena buat konten juga. Kita kena datang camping. Memang aku minat, camping ni memang minat juga. Memang minat, tapi tak boleh buat apa. Ni ada risiko dia guys, kalau kita sesatu hobi ni ada risiko dia. Weather, cuaca, tapi okey je. Ha? Dia cakap kecil je. Yelah. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Kau. Member tengah buat live guys. Aku sekarang berteduh kat tempat redup ni. Sekejap. Kau panas. Panas pun boleh sesama gini. Tu tanda ni macam kurang sihat. Dia baru belajar pasang handbag ni. Betul? Macam mana pasang ni macam ni? Masuk. Lalu dia bawa anak-anak ikan tu pasang. Ikan. Ni nak ikan tak ada. Diorang ada hal. Diorang ada khusus make up. Aku camping kat sini. Aku ada dua tapak lah. P1 dengan P2. Yang aku duduk ni P2. P2 ni boleh muat kalau tent 4x4 ni. Satu. Kalau ada 3x3 pun muat kat sebelah. Sebenarnya kalau korang pada susun okey je. Besar dengan kecil satu dari sini. Tapi sini ada makan ruang sikit kalau korang nak set up. Dan sama dia ada dekat deck. Deck dia pula, deck dia sebenarnya besar, cuma pokok ni kacau. Korang kena pandai susun lah guys. So kalau dekat P1 pula, P1 sebelah, P1 kat sebelah. P1 agak besar juga. P1 ni keluar, dia punya tapak yang besar tu guys. Dia ada dua section tu. Sini satu dengan deck. And then dia ada dekat bawah ni. See. So that means kalau kat sini boleh lah 4 ataupun 5 tent. Kalau korang pandai susun. Macam ni kan. Kalau untuk P1 ni 4x4 punya kemah dengan 3.5x3.5. Mana kata ni king crab dengan 4P punya kemah. So korang boleh set up dekat area kawasan ni. Dan lagi satu, kat sini korang boleh buat common area lah. So Keril duduk sini. Aku datang dengan Vincent, Keril, Azim, and then dengan Su, Aizat, lepas tu dengan kawan dia. Kat sini. Okay. Oh betul. So that means ada lagi seorang kawan. Mana kawan lagi seorang sini? Beli barang. Oh, dia beli barang. So kat sini saya, aku, Vincent, Su, Aizat, lepas tu ada kawan baru, Logesh nama dia. Kita sekarang ini satu Malaysia guys. Kita camping satu Malaysia. Ada Melayu, Cina, India. Betul tak? Satu Malaysia. Satu Malaysia. So sini actually kalau boleh buat common area okey juga, tapi so access daripada P1 ni ada dua bahagian. Korang boleh ikut tangga ni. Ni tempat dia. Pun besar juga. Satu kemah dan depan ni korang boleh buat tempat common area korang. Kereta ada tempat parking dia guys. Korang tak boleh parking kat depan-depan kemah ni. Jadi bila dah landscape macam ni lawa, korang kena parking tempat yang dia sediakan lah. Either dekat bawah sana ataupun dekat atas sana. Jalan nak naik ke campsite ni semua ni jalan berbukit. Sebenarnya campsite ni memang besar guys kat Temu ni. Attraction dia, landscape dia cantik atas bukit. And then sama dia ada pool kat sebelah sana. Nanti aku bawa korang tunjuk pool dia. Vincent baru sampai, so kita kena tolong dia set up lah guys. Vincent besar? Besar mana? Tak besar. Vincent ni kalau korang tengok video aku sebelum ni aku dengan dia ke Sarawak itu video last. Sebelum ni punya video kita orang dekat Sarawak. So today pun kita camping sama dengan dia juga. Dia sebenarnya
Okey. Bungsang Korea. Ada tempat nama Bungsang lah. Tak pernah dengar pun bungsang. Sampai dekat tempat tu. Bungsang? Bungsang Korea. Mana Ada tempat tu nama bungsang? lah. Tak pernah dengar pun bungsang. Bungsang bukan. Dia lah dia punya ni padu. 2 point je. Oh, that one for what? Owning. Warning. Oh, okay. Sure ah. No. Put this one first. Betul lah, Vincent? Oh, bawah ni, daripada bawah Confirm? Asalkan masuk di lubang. Ah, okay. Ni macam dia. Oh, put the shoe. This one we call it shoe, guys. Shoe, where? Sini kawan. Sini kawan. Sabar lah. Hitam tu tengah. Sambosik. Taobao. Yeah. Itu dia. Baik abang, nak satu tolong orderkan warna merah. Merah apa? Merah simu. Ya, oh merah simo. Lain pula setup tu nanti. Tanya dekat lah dia. Merah dua tepi ya. Alhamdulillah hujan juga. Apa nama kemah ni, Vincent? Jelah apa? Dia Jelah 2.5. JX 2.5. Jelah JX 2.5. Apa maksud dia? 2.5 tu apa? Stand for apa? 2.5 lah. 2.5 apa meter? 2.5 apa? 2% and a half. That means 2 adult, 1 children. Betul? Ke 2.5 what? English. Cause my 2.5. video international. Korean, Japanese can see my video. Okay? We must speak English. Sebab ini kita nak set up yang ni pula. Fly sheet pula kat sini. Cuba kita tengok macam mana. Boleh tak set up kat sini. Atas selamba kita naik. Ini betul-betul unboxing. Belum masuk semua. Makan jap guys. Tapau dulu. Sebelum sampai tadi tapau kat pekan dekat Batu 16 Rawang. Tapau ni dulu. Gambar. Tengok sana. Mana? Oh tu. Tengok sana.
Kita nak ke Bakau. Ke Bakau melawat kawasan. Aku Lama terkumpul. Siap dah. Dah, alhamdulillah. Res, kenapa? Rambut dah pendek, tak panjang. Rambut dah tak ada. Aduh, tak nak kawan lah. Dah malas. Dia dah berapa penuh dah. Dah sekolah kan. Apa dia? Sorry, sekolah. Suka lah diorang kat sini. Sungai tak nak turun. Kenapa lah? Lama tak MP. Aku duduk sini. Dia duduk chalet? Nanti kadang-kadang tu. Sebab konok kat situ. Cantik guys. Landscape dia memang cantik kat sini. Landscape memang cantik kat sini. Dengan toilet dia. Dengan ada pool. Nampak? Sini sungai memang tak ada. Tapi korang, kalau ada anak-anak, korang boleh bawa anak-anak mandi pool kat sini. Tak silap aku ada 2 kolam kalau tak silap. Toilet dia. Toilet lelaki tu. Tak toilet lelaki. Ronda-ronda. Ya, ada water heater guys. Dunia ramai dia. Video aku ada. Video. Video nak santai. Bang, kat. Sihat. Asal tak jadi? Ha? Kenapa tak nak? Tak, bukan ada hal. Betul ada hal. Hari itu saya pergi Thailand tu. Mau pergi lah. Dia macam ni, tak apa abang pergilah. Saya tunggu sini. Apa kau tunggu sini? Aku pergi sana, turun sana. Ya ke? Hidup tu balik. Landscape dia best lah guys. Landscape kat sini macam best. Cantik. Cantik. Landscape sini memang cantik. Kemah malah dekat atas. Tadi aku pergi di tapak Bakau. Okey, sekarang jom kita balik tempat kita. Bawah tu best lah sebab dia redup banyak pokok. Pokok tinggi-tinggi, redup. Cantik. Tapi memang tak puas lah. Untuk satu malam memang tak puas. Dia kena pergi 2 malam lah. Mana kata 3 hari. 3 hari 2 malam baru puas. Hujan guys. Siang tadi
Dia bantai panas, tapi sekarang tengah hujan. So tak ada lebat sangat. Dia tengah gerimis-gerimis macam tu. So aku duduk dalam ni dulu. Ni dah malam dah guys. Baru lepas maghrib macam tu lebih kurang. So kejap lagi dah habis settle hujan ke apa ke, baru kita start masak. Kau baru nak rakam aku makan. Itulah ingat nak rakam you makan. Dia sudah masuk dalam ah. Alah, hujan sikit masuk dalam. Jalan kiri pula, 6.30 sampai. Vincent sekarang dah buat keluar kipas sendiri. Oh yo. Banyak kaya lah kopi. Mana? Tak ya. Kicap-kicap. Okey je ni. Kan? Okey. Okey je. Rasa macam lepak belakang rumah. Kenapa? Kau tak rasa macam sebab cantik sangat dia punya garden apa semua kan? Oh, macam belakang rumah. Ha. Tapi bakau tu best. Bakau tu akan nampak, akan dapat vibe camping. Bawa ada vibe Ha. camping gini dah macam belakang rumah. Betul? Macam depan parking rumah ke apa kan? Betul lah. So guys, kalau korang nak feel vibe camping, pergi bakau. Tapi kalau korang nak duduk atas ni, feel vibe glamping, kat sini lah tempat dia. Dekat atas deck ni. Sebab landscape kat sini dia lain. Itu je. Beza dia tu ya. Itulah beza dia. Rasa macam laman private sendiri kat rumah lah. Macam tu lah. Rasa macam camping kat belakang rumah. Banglo. Banglo lah. Banglo semi-D. Sebelum nak tidur kita kopi-kopi dulu. Macam aku tidur boleh kena kopi. Boleh je tidur. Mana ada istilah kalau Itu kalau kopi dengan gula lah. kopi dengan gula boleh je tidur, tapi kopi tak ada gula memang tak boleh tidur. Tapi aku pernah je buat kopi tak ada gula, boleh je tidur. Tengok orang tak? Tengok badan orang sebenarnya. Kan? Oh baru ke? Kalau kau malai ni kau pakai Ada boleh ni kalau yang S4 dia tak boleh buka. Pada scroll buka. Morning guys, morning. Last day. Macam ni lah guys, kalau 2 hari masa tu sekejap je. Kita breakfast dulu, papa buat air dulu lah. Kejap lagi ni pun lepas breakfast kita kemas-kemas apa yang patut dan kita caw. Sebab sini ada check in, check out. Check out dia dalam pukul 11 pagi macam tu lebih kurang. Ini pun nak dekat pukul 7 macam tu lebih kurang. So kita breakfast dulu pagi ni, and then kita kemas-kemas, kita caw.
Macam mana? Mak baru start mau breakfast saja. Kita sudah kemas mau balik. Yalah, kita cakap pukul 11. Ini pun sudah pukul berapa? Pukul 8. Ada lagi 3 jam lah. Kan? Tengok jam pukul 8. Tak syok lah. Hoi. Ini stove ni padu guys. Stove ni datang dengan cube ni. Apa nama dia? Nandro. Nandro. Yes, Nandro. Helinox X Nandro guys. Dia collab dengan Nandro. Sekejap je. Ada lagi lah? Ada tapi bukan Nandro lah. Dia datang sekali dengan stove guys. Stove ni untuk steamboat lah. Kau boleh buat steamboat. Padu. Tapi harga pun berdadai kan. Tapi boleh lah dengar. Okey dah. Kan? Nampak? Dia letak dalam ni. Ni ada beli sekali dengan beg ni. Dengan office table ni. Function. Check lah. Sesuai untuk solo, tupi memang selesa lah. Apa nama tent ya? JX 2.5. JX 2.5 guys. Ni kejap lagi kita packing bawa balik. Nova Tab Nux D exclusive colorway. Dia ada 2 lapis guys. Yang tebal, rasa kain dia pun yang tebal. Ni kena ni outer, ni inner lah. Dia 2 lapis. Adalah bentuk sikit. Kalau 3 segi je tak ngam kan. Dia ada bentuk sikit. Morning. Ni kemas ke breakfast? Preparing for breakfast. Heavy breakfast lah. Kopi. Ada kopi ada. Oh, ni lagi awal balik. Ni awal balik. Ni sandpit guys. Tempat budak-budak anak-anak kalau nak main pasir. This one lah. Kat sini. Main pasir Main. Durian pula jatuh. Nasib baik dia ada jaring ni. Main pasir. Ni pemandangan daripada tepi P1. Nampak guys. P1 ada 2 section. Atas bawah. Dan sama dia ada extra deck 1. 1, 2, 3. That one P2. P2 tapak, lepas tu dengan deck. And then diikuti dengan P3, P4, P5, P6 atas. Okay guys, jom lah kita kemas dulu. Ini pun dah pukul 8.30. Aku nak kemas. Saya takut tak sampai. Ini check out pukul 11 guys. Dah hampir kemas. Settle. Siap dah guys, siap. Settle lah. Tak adalah penuh. Soal satu. Lepas tu dengan macam ni je. Okay guys, terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Aku harap korang enjoy sedikit sebanyak percutian, perkemahan, perkempingan aku selama 2 hari 1 malam.
So ni simple video je. Nanti insyaAllah aku akan datang repeat lagi kat sini untuk buat full review campsite ke ataupun more activity lagi best. Sebab aku tak sempat nak pergi hiking. Sebenarnya ada kat sini ada tempat hiking. So memang ini aku tak sempat sebab aku ada rushing sikit nak buat kerja. Jumpa lagi the next video guys. Assalamualaikum. Bye bye.